Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya masih yang sama juga, iaitu 16 hari bulan Januari 2024 Masehi bersamaan dengan 16 Rejab 24 ke 16 Januari 2025 Masehi bersamaan dengan 16 Rejab 1446 Hijriah. Seperti biasa video sekarang ni pukul 5.48 minit petang. Seperti biasa video dari report kita untuk hari ini. Cuma sebelum buat video itu saya baru saja pula sampai ke hadiah-hadiah tadi lah. Ini ada 10 orang lagi, 6 orang untuk cemerlang, 4 orang untuk produk. Tapi untuk 9 semua. Sebab suara tu double suara tu. Cemerlang pun dia, graduasi pun dia. Untuk graduasi dua tahun ni. Tahun 6. Dua jenis. Maknanya tahun ni buka ni dalam 16 hari bulan 2 ni masuk dekat satu lah. Tak. Okey. Okey, habis kat tu. Okey, untuk sesi video dalam report kita pula hari ni. Saya keluar lepas pada buat daily report kemarin tu, saya keluar ke mana? Tidak juga dah. Keluar ke apa malah? Selepas maya garik dah. Maya garik keluar dah kemarin dah. Kau maya garik mari tak ingat dah. Keluar sebelum maya garik, sebelum maghrib dah keluar. Keluar sebelum maghrib. Klik mari semaya garik sini. Rumah kat saya ni. Sini rumah ni. Lepas tu lepas tu juga pergi kedai pergi gata kau tu, gata bagi-bagi nak jual lah tu. Ular ke apa, ular dalam pohon keladi ke apa semua. Kau nak jual dah tu pas tani hari ni. Ada tu price nak beli tu. Pagi atas tu dah pukul 6.40 tu bata tu. Saya pun pergi ke pasar kas kejap dah. Dah pergi ke pasar kas ni. Ada beli pergi pasar kas kejap, lepas tu beli barang lah, barang sikit lepas tu. Baru untuk hadiah-hadiah budak tu, lepas tu untuk lepas ada sebentar tu. Lepas tu saya pun pergi ke mana? Singgah kedai fikri biasa lah. Lepas tu masuk maghrib tu. Balik buah nakir tu, klik sini. Semaya garik sini. Lepas tu kau malas tak ingat lah. Malas baru saya pergi beli barang-barang tu malas. Lepas main maghrib tu baru saya pergi beli barang tu. Lepas tu mari simpan barang sini. Klik pula pergi ke kedai fikri. Minum malam ke semua tu. Balik dalam pukul 11.30. 11.30 lah, dari 11.40 tu lah. Dah beli burger dengan ablong. Beli ke fikri sah. Tidak upah saja. Cuma ingat sagah hati sikit pasal dia tolong bagi psikar tu kan. Dia kata itu psikar tu beli oblong dia. Lepas tu saya burger. Lepas tu saya pun terus balik lah pada 11.40 tu. Tidur dari pukul 12.40 minit malam. Bangun apa kali sedar ikut lah. Pukul 9.30 bangun. Pukul 9 bangun sekejap tu. Salah bangun 7 pukul 9.40 bangun, mandi semai subuh. Lepas tu relax sekejap tu. Sama tidur lah, ngantuk lah, tak tahu apa. Lepas tu tunggu barang lah. Tunggu barang sampai. Lepas tu pukul 2 tu semaya lohor di rumah ni. Lepas tu mari sini tunggu barang. Sini ada 2.20 tunggu barang. Tunggu mari sini. Mari ke rumah ni lah. Tunggu barang tu saya molek lah. Hari mari sampai ada dalam 3.34 minit masuk maghrib, masuk asar pukul 4.30 semaya asar. Lepas semaya asar tu packing dah barang tu dah. Hadiah tu packing dah sebelum tengah ada beras. Sebelum asar kita packing dah. Dah sebelum beras lagi berapa ni. Satu main asar, lepas tu review
Lepas Mayasar review bagai tu. Sebelum Mayasar ni nak review tak? Sebelum Mayasar review tu. Lepas tu sebelum asal tu Mayasar dulu kejap dah ada pukul berapa ni? Pukul kat pukul 5 je. Kat pukul 5 pukul 40 ni. Mayasar. Lepas tu pukul 5 saat ni. Barulah dia hantar bahagian tu hadiah tu. Lepas tu terus balik lah. Terus balik ke sini balik lah. Sampai rumah ni, sampai sini ni dalam 5.46 minit petang. Lepas tu 5.48. Relax kejap. 5.48 terus buat video daily report tu ni. Okey, pada itu saja saya pun nak keluar trafik dulu ya. Konek nak keluar trafik dulu. Lepas tu aktiviti macam biasa lah. Aktiviti rutin seperti biasa. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.